Cili yang kami dah gunting, dah rebus, dah blend, kita tukarkan. Ini bukan cili giling ya. Hari tu saya cuba dengan cili giling. Saya rasa cili giling pula, cili bong beli dekat kedai. Yang ini kita buat sendiri. Kita nak tengok macam mana dia punya rasa dia. Sebab kita memang nak rasa yang pure lah. Ni dalam 3 kilo ataupun kalau lebih tepat ni 2,5 kilo lah. Tengok tu, kalau cili giling ni memang cantik lah, cili buat sendiri. Tapi jenuh lah, kena gunting, buang cili, rebus, blender, buang biji semua kan. Tapi tu yang sedap. Yang lagi ya, okey. Kita terus je letak kunyit Ni kalau boleh air jangan banyak Ni air dah banyak dalam kalau sebanyak ni dalam apa ya? Dalam 300 gram kunyit lah Ini nak minum air kunyit boleh lah ni, perah lah ni. Kalau selebih-lebih ni. Dia kunyit ni bukan selain daripada untuk tu, dia nak kena cantik lah. Kalau asam pedas kita beza dengan ni. Lepas tu tengok-tengok lah kalau macam minyak tak cukup. Tadi kita pakai minyak sekilo je. Sekilo cukup lah minyak, jangan banyak-banyak lah. Sebab takut kadang kita kalau nak buat nipis kan saya cakap tadi. Kalau nak buat daging, dia takut minyak daging tu banyak kan. Tapi macam mana pun masak ni sampai dia keluar minyak lah Kalau dia tak boleh keluar minyak tu maknanya minyak dia keluar sikit. Ada kalau orang nak pandai retort, dia retort lah benda ni. Dia kalau korang nak buka kedai ke apa kan. Kalau macam ni saya rasa cukup kot untuk 50 ekor ikan. Cukup. Bukan kita nak pekat nanti kita kena masuk dalam periuk besar lah. Okey. Tu letaklah serai, lengkuas, semua kita ketuk. Kalau elok je serai, lengkuas. Bawang tadi kalau orang tua-tua dulu memang dia goreng dululah. Dia goreng baru dia blend. Ya, tapi kita sebab kita ada peti air semua sekarang ni. Benda tu kita lepas masak kita simpan peti air. Orang zaman dulu nak tahan lama kan. Jadi minyak jadi dia punya air dia keluarkan dululah. Tapi still lah saya rasa kalau cara orang lama tu memang lagi sedap lah. Wangi lah sebab dia masak tu sedap. Tapi tahan lah dia punya nampak cantik. Nanti kita nak tahu lagi cantik kan nanti bila kita tengok nanti bila dah letak kuah dia. Ya. Masa kita masak tu kalau ada kekurangan color ke apa, color maknanya kunyit tu kuning tak kuning sangat, tambahlah. Nampak dia ada minyak sikit. Nampak maknanya dia masak lah. Dia masak lepas minyak dah keluar. Cukup. Tunggu sampai dia keluar minyak semua atas.